Ayah saya bergaduh dengan adiknya. Dah lama dah. Ayah dak cakap dengan adiknya. Anak pun jadi dak cakap juga. Salah dak itu? Jawabnya salah lah. Masa adik-beradik dak cakap. Gocor-gocor lah. Tapi cakap lah sambil gocor tu. Dah tak ada masalah. Dia nak cakap. Dah mu kerahkan dengan mu anu kerahkan kerah kepala. Dak nak gosti gosti. Tapi bilang gosti cakap. Janganlah pada cakap. Tapi kalau kita ada sahabat-sahabat kita nak bala dak tegur siapa boleh Islam benar. Jangan lebih 3 hari. Allah cerita kita, Allah tahu kita ada sifat amarah, ada sifat tak setuju hati, ada sifat tak berkenang, nak tak belaga angin. Nah, mesti ada. Maka Islam benarkan kita kalau tak tegur siapa 3 hari. 3 hari tidak tegur siapa, hak orang tegur siapa sama. Ada pun hak jenis tak tegur siapa sama, hak tu tak apa lebih pada 3 hari. Macam kita dengan orang hak duk kalau berang, tak kenal. Tak je tengok pun, waktu tak cakap dengan dia. Nah tahu biasa dah kita tak jumpa dia. Nah, ni hak jumpa sama. Tiba-tiba tak cakap, tak setuju angin. Boleh 3 hari je. Bukan suruh. Kalau nak tegur juga boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari tak boleh. Nah, sebab dia 3 hari ni lembut. Dia jadi lembut.